Amboi, dahaga sungguh Syedut. Minum air apa? Mineral ke drinking water? Tutup botol kalau hijau, kalau biru, selalunya mineral. Putih ni drinking water lah. Syedut, kalau minum drinking water, ya, minumlah bunyi macam mana pun. Sekarang pula aku dengar air tu turun masuk dalam perut. Dekat perut, air tu akan masuk dalam semua intestin. Dekat usus kecil, air tak diserap lagi. Paling banyak diserap dekat usus besar. Dekat usus besar, air akan masuk dalam darah. Air drinking water akan flow bersama darah. Air yang kurang telan tu akan diserap melalui salur darah warna biru ni. Ini kita panggil sebagai hepatic vein. Terus pergi ke hati. Dari hati pula terus pas ke jantung kita. Dari jantung, air tu akan dipam terus ke seluruh badan. Tapi bila darah tu dia pam ke pinggang, kita akan tapir darah. Darah kurang tu akan ditapir tau oleh setiap sel dekat buah pinggang. Kita panggil sel ni, nama dia nefron. Pergi nampak jelas sikit animasi dia macam ni. Sel ni. Darah berjantung pergi ke sini ditapir. Bila dia keluar tu jadi air kencing. Darah tu keluar balik. Pergi ke seluruh badan. Yang akan keluar bersama air kencing ni adalah air drinking water. Sebab tu hampa minum air banyak mana sekalipun. Terus pergi tendah, hampir kencing, hang akan dahaga lagi. Sebab drinking water tak akan stay lama dalam darah. Air drinking water yang tak ada mineral langsung, dia bukan plasma expander. Plasma expander tu maksudnya dia meningkatkan volume plasma. Volume plasma tu senang cerita, lebih kurang darah kita lah. Minum banyak, akan kencing banyak. Minum lagi, kencing lagi. Dahaga. Lepas tu tidur, kencing tilam. Tapi kalau korang minum air mineral water juga akan diserap dekat usus besar. Dia terus pergi hati. Benda sama, pergi jantung, pam ke seluruh badan. Bila darah yang ada mineral water ni pergi ke buah pinggang. Dekat buah pinggang kita ni, air mineral tu ada sodium, ada magnesium, ada chloride. So, garam-garam ini dia akan mengurangkan pembuangan air masuk dalam kita punya sistem pundi kencing. Air tu banyak disimpan dalam badan. Faham? So, bila air banyak dalam darah, hang pun akan kurang dahaga. Sebab blood viscosity dalam tahap yang optimum. Kepekatan darah normal. Senang cerita macam tu lah. Salah minum air drinking water. Tapi kalau hang pun tak mau cepat dahaga, minum air mineral. Dia hidup ni, minum air apa ni? Botol biru. Botol biru adalah mineral water. Good. Tak sia-sia hang kawan dengan aku, Sidut.